Kerajaan bersetuju dengan cadangan dasar penghadaan tempoh jawatan Perdana Menteri selama 10 tahun agar dapat memperkukuh prinsip accountability, semak dan imbang serta tadbir urus berteraskan perlembagaan persekutuan di bawah agenda reformasi institusi kerajaan madani. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, keputusan itu dicapai pada mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Memetik bernama, menurut Azalina, keputusan itu dibuat selepas penelitian menyeluruh dibuat terhadap input dasar, pandangan awam serta syur yang dikemukakan menerusi sesi libat urus holistik dengan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan. Cadangan penghadaan tempoh jawatan itu bertujuan mengelakkan penumpuan kuasa berlebihan, memperkukuh sistem demokrasi serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kepimpinan negara selaras dengan amalan demokrasi matang pada peringkat antarabangsa. Sehubungan dengan itu, Azalina berkata kerajaan akan melaksanakan beberapa pindaan yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan dan dijangka dibentangkan di Parlimen pada sidang kali ini. Pada 5 Januari lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa amanat tahun 2026 pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri berkata, rang undang-undang bagi menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh antara 4 perundangan baharu yang akan dibentangkan sebagai hala tuju Parlimen tahun ini. Pada Mac tahun lepas, Anwar semasa mempengerusikan mesyuarat Kabinet mengarahkan agar cadangan menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun dikaji secara teliti dan mendalam.